Dengan bajet sekitar RM38,000, tuan-puan boleh dapat emas seberat sekitar 100 gram. Emas yang mana lebih baik untuk tuan-puan? Adakah gold bar 100 gram sekeping ataupun gold bar 10 gram sebanyak 10 keping? Jika tuan-puan merancang untuk jual ke semua 100 gram sekaligus, gold bar 100 gram ini lebih sesuai kerana kadar spread lebih rendah, iaitu sebanyak 7%. Gold bar 10 gram ini pula mudah untuk tuan-puan jual untuk pajak emas sikit-sikit bila tuan-puan perlukan duit yang tidak begitu banyak. Semestinya simpanan emas ni banyak kelebihan. Tetapi, jika kelebihan ini tidak datang bersama dengan ilmu, tuan-puan mungkin tak nampak keuntungannya. Jadi penting untuk tuan-puan tahu apa matlamat simpanan sebelum dapatkan emas fizikal. Tuan-puan boleh mulakan simpanan emas bersama Public Gold ataupun melalui akaun emas Gap. Dealer Public Gold akan membimbing tuan-puan dengan kaedah yang terbaik untuk pastikan tuan-puan dapat maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video tutorial ataupun tekan link bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing tuan-puan dalam langkah dan cara yang terbaik dalam simpanan emas. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.